Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, tambahkan ilmu yang manfaat untuk kami. Wa rizqan wasi'ah. Dan luaskan ya Allah akan rezeki kami. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah akan ibadat kami. Wa shifaan min kulli da', dan sembuhkanlah akan penyakit kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Daripada maghrib ke Isya, sedikit daripada saya, daripada Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala tafrah illa bi ziyadatil ilm wa amalis salih, fa innahuma rafiqaka yazhabanika fil qabr. Dia kata, jangan kamu seronok kecuali pada hari itu bertambah ilmu dan amal saleh. Adapun yang kedua itulah menjadi teman kamu dan sahabat kamu dalam kubur nanti. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, ilmu ni benda yang sangat penting. Saya boleh duduk di atas ni kerana ada sedikit ilmu lah Tuhan bagi. Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang ada ilmu beberapa darjat. Dengan sedikit ilmu tu bolehlah duduk di atas ni. Tidak saya sama aja dengar dengan tuan-tuan. Sebab apa? Ilmu Allah ni sangat luas. Sebab tu kita kena cari ilmu. Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya lautan, bahar ini lautan, dijadikan dakwat untuk menulis akan ilmu Allah, kalimah Allah, takkan mampu. Punya dahsyatnya ilmu Allah, tak akan cukup tuan-tuan. Walaupun didatang seumpama dengan lautan yang ada ni. Lautan ada 7 lautan kan. Nak tulis ilmu Allah tak cukupnya. Bawa mai pula 7 lagi lautan. Tu pun tak mampu. Kerana apa? Dahsyat luasnya ilmu Allah. Kita ada ilmu sikit, kadang-kadang kita rasa hebat, kita sombong kan. Sebab tu kita kena biziyadatil ilm, kena tambah ilmu. Ilmu macam mana? Nanti saya cerita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok kadang-kadang kita umur 50 ke atas, kita rasa tak penting dah. Penting. Imam Kisai dia umur 40. Dia hanya pengembala kambing. Tuan-tuan tahu kan, Imam Kisai ni dia antara ulama yang pakar dalam 2 ilmu Islam. Pertama, dia pakar dalam ilmu nahu. Yang kedua ialah ilmu qiraat. Ilmu nahu ni pakarlah Imam Kisai. Ilmu qiraat ni di antaranya, kalau riwayat Kisai Ad-Duri, kita akan jumpa imam akan baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dia akan pendekkan ma. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas zira. Dia akan baca zira. Ihdinas zira alaihum. Beza. Kalau kita bacakan ihdinas zira alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tetap waladdallin. Itu riwayat Imam Kisai. Imam Kisai riwayat Duri. Sebab tu tuan-tuan, dia ni alim macam mana? Umur 40, pengembala kambing, malas mengaji. Dia duduk jaga kambing tu, tiba-tiba tersentak dengan hanya seorang budak dengan mak. Budak tu
malas nak mengaji juga. Lalu mak ni kata dekat budak ni, hang jangan bodoh macam orang tua tu. Orang tua tu ialah Imam Kisai yang umur 40 jaga Gambir. Imam Kisai ni tersentak. Dia kata aku bodoh tu. Lalu dia pergi mengaji umur 40. Umur 40 baru start mengaji. Pergi mengaji, alhamdulillah, sebab ilmu ni mesti al-ilmu bita'allum, kena berguru. Berguru. Dia berguru. Alhamdulillah dia menguasai dua ilmu Islam. Ilmu lughah dan ilmu nahwu lah, ilmu lughah, dan satu lagi ilmu qiraat. Dan alhamdulillah tengok begitu juga Abu Laid Samarqandi. Abu Laid yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin. Dia menulis kitab tu umur 55. Kita 55 tak mau nak buat apa dah, segan mengaji. Kalau kita ada ilmu, baru kita tahu yang mana betul, mana salah. Mana yang benar, mana yang tak betul. Mana yang haram, mana yang sunat. Mana yang prioriti kita kena buat dulu, mana yang tak prioriti. Mana yang halal, mana haram, dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena mengaji. Mengaji ni bukan kira pandai dah. Lagi mengaji, lagi tak apa nak kerti. Sebab ilmu Allah ni sangat luas. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingatlah masa muda kan, kira kita menikah, kita tak ada ilmu tentang kekeluargaan. Kita rasa tak penting ni. Tak payah duk belajar apa ilmu keluarga ni kan. Nikah dapat anak. Rupanya kita kena belajar tuan-tuan. Saya ingatlah bila menikah dapat anak. Nak didik anak tak reti. Anak saya yang sulung tuan-tuan, saya cengih. Kita tak ada ilmu. Bila saya mengaji master dalam kaunseling, lepas tu pula terlibat dengan kaunseling Islam, baru saya faham bila jumpa kitab karangan Dr. Abdul Karim Zaidan berkenaan Tarbiyatul Aulad. Baru saya tahu nak didik anak ni macam mana. Masa tak mengaji tu tak tahu apa, tu pentingnya ilmu. Anak saya yang sulung tu, kalau teriak tak mau sengap saya pun nampak. Tak reti nak didik, tak ada ilmu. Kan? Kira dia buat bebai apa semua, saya pegang, saya lempak tuan-tuan. Jadi anak saya yang sulung tu sampai sekarang, dia tak berani dengan saya. Nak cakap pun, cakap macam takut lah kan. Sebab kita silap didik. Akhirnya bila saya sambung master dalam kaunseling Islam, baru saya faham apa itu yang dikatakan kognitif adin. Apa yang dikatakan sebagai tazkiyatun nafs. Apa yang dikatakan DHT. Baru saya faham, oh kaunseling Islam ni baru jumpa. Dalam tarbiyatul aulad tu, bila bayi umur lahir sampai 5 tahun. Bayi umur lahir sampai 5 tahun, kita kena jadikan dia sebagai raja. Baru saya faham, oh ini penting ilmu. Rupanya ketika bayi, anak kita tu raja. Raja macam mana? Dia teriak, kita kena pujuk elok raja kan. Dia berak, kita kena basuh. Dia lapar, kita kena cari macam mana pun bagi. Dia raja, kena didik sebagai raja. Bila umur 5 tahun sampai 12, yang disebut sebagai kanak-kanak, dia ialah hamba. Dr. Karim Zaidan kata, dia ialah hamba. Banyak kita silap didik masa umur 5 hingga 12. Kita jadikan dia raja. Ini silap ni. Sebenarnya umur 5 tahun sampai 12 ialah hamba. Hamba macam mana? Tu yang Nabi kata, umur 7 tahun suruh semayang. Umur 10 tahun pukul. Sebab dia hamba. Tu silap kita. Kita jadikan umur 5 tahun sampai 12 raja. Ayah, handset bagi. Ayah, lapak nasi kalup pergi beli. Sepatutnya kakak kita yang umur 9 tahun, anak kita kan. Bangun pagi, kak, hang lipat lagi katil hang. Kemas lagi. Dia hamba. Sepatutnya kena suruh. Kita dah harga. Kak, tolong ambil ayat kat ayah. Dia hamba. Kena didik dah masa tu. Kita tak ada ilmu, silap didik. Kita jadikan umur 5 hingga 12 raja. Tu saya tak ada ilmu tuan-tuan. Bila dah mengaji kaunseling Islam baru faham. Oh, ni cara mendidik anak. Sebab tu kadang-kadang kan saya tengok. Kita dah harga. Kita akan habaq dekat siapa? Kita dah harga. Kita akan habaq dekat anak kita yang sulung, betul tak? Along.
Ambil ayam kat ayah secawat. Anak kita yang sulung tu umur 10 tahun. Dia ambil tak? Dia tak. Dia habat kat adik dia. Betul tak? Adik dia umur berapa? Adik dia umur 7 tahun. Adik dia, Angah, jantan. Hampir ambil ayam kat Alung. Angah ambil tak? Angah tak. Dia habat dekat adik dia lagi. Hak umur 6 tahun. Acik, ambil ayam kat abang Angah. Acik tu ambil tak? Tak. Dia abang hak umur 5 tahun. Hampir ambil ayam dekat acik. Hak umur 5 tahun agak dia ambil tak? Tak. Dia habat dekat mak. Mak nak ayam. Dia tak habat kata acik nak. Dia habat kat mak. Agak-agak mak ambil tak? Tak. Mak habat dekat laki dia. Last kali laki pergi ambil. Ambil. Kan? Ambil. Last kali pusing balik dapat dekat dia balik. Macam tu realiti yang berlaku. Sebab tu umur 5 hingga 12 dia ialah hamba. Umur 12 sampai 21 yang disebut sebagai remaja. Remaja ialah sahabat. Jadi sahabat. Sebab tu anak kita bila umur 15 kita kena jadi sahabat. Sebab 15 ni dia tak tahu nak bersembang apa. Kita masa tu masa itulah nak suruh anak kita jadi hamba. Silap. Ilmu tak ada. Kan umur 15 baru nak bentuk. Hang jangan ni. Pegang telefon. Hang tak boleh dah tuan-tuan. Sebab ilmu tak ada. Rupanya umur masa 15, 16, 17 dia ialah sahabat. Bila kita jadikan dia sebagai raja, anak kita hamba, anak kita tuan-tuan akhirnya bersembang dengan kawan, bincang dengan kawan. Apa perkara? Habat kat kawan. Lingkup anak kita kena jadi sahabat. Sembang lelok kat macam mana sekolah, sembang sahabat. Tanya pendapat, terima. Bila dah naik umur 21 disebut dewasa, kita kena jadi penasihat. Ni bila tak ada ilmu tuan-tuan, didik ikut suka kita. Membujur lalu melentang patah, lingkup habis sebab tak ada ilmu. Sebab tu kena mengaji. Baru kita tahu yang mana betul, mana salah, mana haram, mana halal. Kalau tidak kita tibai semua. Saya pernah jumpa seorang pakai serban, pakai jubah, masjid tak tinggal, tapi bila orang mengaji belah balik. Jumpa saya dekat pasar ni, market, kita panggil market. Dia kata, Ustaz, semalam Alhamdulillah Ustaz, main masjid naik motor. Berhenti, jumpa rantai mai. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya semalam rezeki terpijak. Saya jumpa rantai mai Ustaz. Lepas tu, saya pergi jual dapat duit, saya pergi beli makan untuk anak bini saya. Nampak tak? Ilmu bukan letak pada pakaian. Pakai serban, pakai jubah. Tapi dia tak tahu, benda tu bukan hak dia. Bila dia jumpa, ni, rantai, bukan hak dia. Dia pergi jual, ambil duit, bagi makan anak bini. Haram. Sebab dia tak ada ilmu. Kalau kita jumpa tuan-tuan, rantai kita kena war-warkan selama setahun. Ni, siapa punya. Dan kita tak boleh ambil. Kita buat macam mana? Boleh tak jumpa juga, kita bawa ke masjid, wakaf dekat masjid, niat pahala untuk orang yang hilang. Tak boleh ambil kita. Ada orang dia tibai, dia kata rezeki terpijak. Kerana apa? Tak ada ilmu. Ada orang kan jumpa RM10, nak buat macam mana? Tibai terus. Main masjid, tak tinggal. Dah jumpa RM10, ambil, pergi beli rokok. Haram. Sebab apa? Bukan hak kita. Jadi macam mana nak buat penyelesaian? RM10 yang kecil, RM1, RM2 ni, main kat masjid. Masuk dalam tabur masjid, niat pahala untuk orang yang hilang. Sebab tu bila kita ada ilmu, kita tahu, oh ni haram, ni halal, ni mubah, ni harus, ni yang sunat, ni yang kita kena buat dulu, ni yang kita tak perlu buat. Tapi bila tak ada ilmu tuan-tuan, tibai semua. Macam itulah bila saya mengaji kaunseling Islam, sambung PhD dalam psikologi, kan, berkenaan dengan keluarga. Baru saya jumpa kognitif ad-din, mendidik isteri. Lah kita dah menikah anak 6, baru mengaji nak didik bini. Tak ada ilmu, ikut suka kita nak didik macam mana? Rupa-rupanya isteri kita bila dalam Islam kena memenuhi 5 keperluan. Abang, saya baru mengaji anak 6 dah, baru tahu. Sebab tu penting ada ilmu.
Baru tahu, oh bini pertama kena sediakan makan untuk dia. Makan. Walaupun bini kita ni kerja hebat, duit banyak, makan, suami kena sedia. Tanggungjawab. Tapi kalau tak ada ilmu, dia duit banyak, tak faham meliang. Tak boleh. Ini tanggungjawab suami. Pertama, sedia makan. Yang kedua apa? Tanggungjawab suami menyediakan pakaian setahun 2 helai. Kak, ni saya dah abang malam ni. Kak boleh tuntut dekat suami setahun 2 helai. Oi, 2 helai. Ni abang ni. Ni ada ilmu baru kita tahu. Oh selama ni semua duit cek beli semua. Sebab tak ada ilmu. Setahun 2 helai kak tuntut raya puasa dengan raya haji. Start tahun depan. Baru kita tahu, oh dalam Islam orang perempuan boleh tuntut pakaian setahun 2 kali. Walaupun dia ada duit, tapi kena sedia suami ni kepada isteri setahun 2 helai pakaian. Yang ketiga apa? Yang ketiga tempat tinggal. Walaupun rumah sewa, kita suami kena sedia. Kalau tak ada ilmu, jam tuan-tuan. Bini kita pengarah Dusa C, kita DG 48. Tak tahu lah DG kan. DG 48 lah, tak tahu dia apa, dia punya sistem struktur tu nah. Dia Dusa. Rumah isteri bayar. Dah, kita kena. Sebab tanggungjawab. Tapi kalau tak ada ilmu, kita lepas kat bini kita. Tu yang ingat. Isteri kalau dia dominan, mampu hamba. Jaga tuan-tuan. Isteri kalau dominan, dia CEO, kita kerja bawah dia. Hampa tunggu lah. Dia akan buat keputusan. Hampa lari malam dengan surat katok lah. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tahu, oh ini aku kena sedia. Saya mengaji PhD tuan-tuan, baru tahu, oh tanggungjawab yang ketiga, kena sedia tempat tinggal. Walaupun rumah sewa. Tanggungjawab suami. Yang keempat, kena sedia pendidikan. Suami ni kena ajak isteri kita, kena bagi ilmu. Ni, bagi selesai masalah semayang, selesai masalah fardu ain. Kalau tak boleh, kita kena bawa bini kita main mengaji. Kita tak pandai, bawa bini kita main mengaji. Macam malam ni kan, bawa main mengaji. Sebab kita tak mampu. Tanggungjawab suami. Kena sedia pendidikan. Yang fardu ain, semayang kena selesai. Banyak isteri, abang try tanya, kau tak masbuk dengan muafiq? Banyak bini tak tahu. Sebab saya duk pergi Mekah, banyak bini kita pergi semayang, masuk semayang maghrib, imam dah rakaat kedua. Banyak bini, isteri saya cerita, banyak orang Malaysia perempuan, dia bukan masuk, dia masbuk, dia ligan sampai dapat. Sebab tak ada ilmu. Laki tak ajak cara nak masbuk. Kalau tak boleh, ni berdosa seorang isteri, seorang suami. Sebab tak ajak isteri dia macam mana nak masbuk. Kan dia rakaat yang kedua dah, dia masuk, dia ligan sampai dapat sama dengan imam. Imam Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun sama. Rupanya tak tahu masbuk. Sebab tu penting tuan-tuan, kita kena ajak ilmu pada isteri kita. Tapi kalau tak boleh, bawa main mengaji. Pelepas fardu ain tu, barulah lepas tanggungjawab seorang suami. Tu penting ilmu. Dan yang kelima, kita kena beri perhatian pada isteri kita. Kena bagi perhatian. Isteri kita masak makan, setrika baju kita, buat semua. Apa kata balik nanti abang? Ni kita abang ni. Sampai dekat rumah, kita pun buka pintu, dia pun sambut. Yang tadi dapat ilmu dekat Masjid Ibadur Rahman, Ustaz Abdullah Khairi bagi tahu, tanggungjawab abang yang kelima ialah memberi perhatian. Wahai kekasihku, yang oleh kerana sayang sediakan makan, masak, sedia baju semua, minggu depan hari Ahad, yang pi dekat spa, pi dekat spa tu, yang pi masas badan bagi elok sikit, pi buat muka bagi elok, cuci ke, ni badan apa, manicure ke pedicure ke, buatlah. Kita berhabak tu ni perhatian.
supaya elok sikit, sebih dekat yang. Boleh yang tu? Mesti dia kata, abang susah-susah aja. Kita jawab, tak susah aku tempah ya, hang bayak. Jangan macam tu kan, tempah bayak. Kita sediakan perhatian untuk dia, insya-Allah kita akan duduk dengan dia sampai mati sebab perhatian. Kita dah guna dia 36 tahun. Kau nak hantar pergi sepa pun dah. Ni balik semayang ketuk pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Haram dia tak buka sebab dia pun tak ada ilmu juga. Dia buka tingkap ya. Waalaikumsalam. Awak balik lewat tu Ustaz Abdullah Khairi ceramah apa tahu panjang sangat. Tahu dia kata apa? Awak tak tidur masjid. Aduh, geram. Sebab bini pun tak ada ilmu. Nak didik suami pun tak tahu nak servis. Kan? Lain kali buka. Dia pun bukalah. Sepatutnya seorang isteri ni berilah layanan pada suami, make up dia elok, ni di rumah make up elok. Dia bangun daripada tidur pakai baju kelawar terbang. Hampa gelak apa? Aku tahu dia macam terbang, rambut makan jebon tu. Lepas tu pakai masker. Buka. Dia buka, kita pun terkejut. Allah, hantu apa tau. Ni, kalau isteri ada ilmu, dia tak akan buat macam tunya. Dia akan servis yang terbaik. Sebab apa? Ada ilmu. Dia akan bangun elok, dia buka pintu. Abang pasal apa balik lewat? Tadi ada ceramah Ustaz Abdullah Khairi cerita pasal ilmu. Alhamdulillah abang dengar, cek dapat pahala. Sebab ni kita duduk dengar dalam majlis ilmu, isteri kita duduk di rumah, kita akan dapat pahala macam mana suami kita dapat pahala dalam masjid. Tu hebatnya. Isteri duduk di rumah, dia dapat pahala macam mana suami menuntut. Tak akan kurang pun. Alhamdulillah bang, abang pergi mengaji, cik dapat pahala semua dekat apa yang abang mengaji. Tu kita pun kata alhamdulillah. Tengok muka yang pun kenyang dah. Dia kata macam abang tahu pula cik tak masak malam ni. Kan? Dia kata macam tu kecil hati. Tak masak ke? Dah. Cik masak sedap untuk abang. Malam ni oleh kerana abang pergi mengaji, cik masak, cik goreng kuih kapel. Kita pun terkejut. Kuih kapel, kuih apa? Kuih kapel tu tak pernah dengar. Rupanya cakui. Kan cakui kan kapel kan, kuih kapel. Ni jamu suami, servis. Sebab mengikut Islam, kalau seorang isteri servis bagus dengan suaminya, dia jamin syurga. Servis saja. Tapi kita tak ada ilmu, tuan-tuan. Tak bagi perhatian. Bila tak ada ilmu, kita didik isteri kita ikut suka kita. Bila saya mengaji, tuan-tuan, baru tahu, didik anak macam ni. Kan? Didik isteri macam ni. Pentingnya ilmu, tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Ghazali, dia kata, la tafrah, jangan kamu seronok illa bi ziyadatil ilm wal amal soleh. Kalau hari itu tak bertambah ilmu dan amal soleh. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ada ilmu dia buat ibadat dengan orang yang tak ada ilmu berbeza. Contohnya orang yang ada ilmu, bila dia semayang, kenapa angkat takbir Allahu Akbar? Pasal apa? Tapi orang yang ada ilmu, dia tahu bila angkat takbir Allahu Akbar menunjukkan surrender. Kan surrender kita angkat tangan kan? Contoh angkat tangan macam mana bila orang duduk belakang? Angkat sila surrender. Contoh angkat macam mana? Takkan angkat macam ni. Dia tembak terus ya. Surrender. Kan? Kita ni Allahu Akbar menunjukkan apa? Tak ada yang besar dah. Allah Maha Besar. Habis dah. Allah Maha Besar, tak ada besar dah. Tapi ada orang dia main semayang, Allah kereta besar daripada Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ni kakak semayang, Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar tu, Allahu Akbar. Api tak tutup. Tengah duk masak gulai. Rupanya gulai lebih besar daripada Allahu Akbar. Sebab tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, Allahu Akbar. Tak ada dah, Allah Maha Besar. Sebab tu disebut Akbar. Dia tak guna kabir.
akbar ialah maha besar, isim tafdil. Banyak orang cari manusia. Cari manusia, dia tak cari Allah. Dia cari puji manusia. Semayang Allah Akbar, puji manusia. Semayang Allah Akbar, dia kira apa manusia bagi pendapat. Tuan-tuan, cari manusia tak ke mana, cari Tuhan. Sebab tu saya ulang, ingat, 1000 kebaikan kita buat. Jangan harap orang Seri Sereda nak kata hang bagus macam malaikat. Jangan harap. Tapi dengan satu kejahatan, orang Seri Sereda kata apa? Hang lebih teruk daripada iblis. Itulah manusia. Tapi Allah, 1000 kejahatan kita buat. Tiba-tiba malam ni tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan akan tempat tidur mereka, punggung mereka daripada tempat tidur mereka. Mereka bangun pada waktu malam dengan apa? Mereka sembahyang khaufan wa tama'a. Khauf dalam takut dan mengharap, minta dekat Allah, ya Allah, ampun dosaku. 1000 kejahatan kita buat. Malam ni kita minta, ya Allah ampun dosa. Allah padam 1000 kejahatan. Banyak orang cari manusia. Sebab tu bila kita faham Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak ada apa yang besar dah, aku surrender dah weh. Tapi ada orang kereta lebih besar. Saya pernah pi tuan-tuan, satu masjid tu imam tu beli kereta baru, parking dekat tempat tu imam lah. Dia angkat takbir, Allahu Akbar, baca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya kereta tak kunci. Dia baru sedang Allahu Akbar, kereta tak kunci. Dalam doa Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman tu, tangan wak masuk dalam poket cari kunci. Dengar doa Ar-Rahmanir-Rahim, kami dengar makmum belakang, tot tot, la tu imam kunci kereta. Rupanya Allahu Akbar, kereta lebih besar, takut orang curi. Allahu Akbar. Kita tak faham kalau ada ilmu. Allahu Akbar, tak ada apa dah. Allah Maha Besar. Akbar, dia bukan kabir, kabir besar. Tapi kalau akbar, sangat besar, maha besar. Kalau kita kata baik, khair. Kalau akhyar, sangat baik, tak ada yang baik dah. Kalau kata saghir, kecil. Kalau kata asghar, kecil sungguh, tu namanya isim tafdil. Sebab tu bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, tak ada yang besar dah, ya Allah, engkau maha besar. Tapi kakak dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kakak pi pasar malam, Allah Maha Besar, kita pi bawang besar 1 kilo. Bawang besar lebih besar daripada Allah Maha Besar. Sebab tak ada ilmu. Allahu Akbar. Sebab tu bila ada ilmu Allahu Akbar, niat kena beza dengan niat, dengan ingat. Orang ada ilmu Allahu Akbar, itu yang terlintas, itu niat. Tapi ada orang, dia ingat Allah saja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana ta'ala, tu yang jadi Allah Akbar. Sebab apa? Nak bagi masuk tu qasad, ta'arud, ta'in, tu yang jadi macam tu. Hampa gelak apa? Isya lagi kita tengok, mana boleh ubah, kan? Orang yang ada ilmu, dia angkat sekali saja Allahu Akbar, dia lah tu. Tapi kalau Allah saja aku semayang maghrib, itu bukan niat, itu ingat. Orang ada ilmu dia tahu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, tengok orang Arab, mana ada angkat takbir 2 kali. Pergi orang Arab, saya tahulah, saya duduk pergi Mekah setiap bulan. Orang Arab, Allahu Akbar. Kalau tengok sebelah tu Allah Akbar, orang Seri Seredang lah tuan-tuan pergi umrah. Sebab apa? Dia tak faham dengan niat, dengan ingat. Kalau dia ada ilmu, dia akan angkat sekali dah. Sebab mengikut mazhab Hanafi, keluar daripada rumah tu dia kira niat dah, kita nak semayang maghrib. Mai berdiri tu Allah, dia tu maghrib. Ni kita nak masuk tu Allah saja aku maghrib 3 rakaat. Ni apa ni? Itu bukan niat, itu ingat. Sebab tu kalau kita ada ilmu, kalau tuan-tuan baca kitab Mata'al Badrain, ulama cegah kita angkat takbir 2 kali.
takut was-was. Kalau boleh sekali ya, Allah, dialah tu. Jangan doa Allah. Tak mau. Malam ni tak mau dah. Kita dah mengaji dah. Angkat lagi Aisyah sekali je. Allah, dialah. Jangan pula Allah, dia. Macam tu, jangan macam tu pula. Ni nak menunjukkan pentingnya ilmu. Kita beribadat dengan ilmu, berbeza dengan ikut orang. Tu penting. Ada orang kata, Allah, aku pandai dah. Pandai dah apa? Hang buat petua sendiri ya. Baru ni, saya jumpa ada seorang tu, baru mengaji tuan-tuan, dia kata apa? Ustaz, saya mengaji, alhamdulillah Ustaz, kalau boleh kita tak payah pegang mazhab ah. Kita ambil semua mazhab. Hoi. Hang ni, kalau hang ambil semua mazhab, boleh mampu yo. Kan? Faham mazhab Syafi'i macam mana? Kalau mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, kita qiyam dekat mana? Kita akan qiyam di atas pusat, betul tak? Macam inilah kita qiyam. Tidak, Allahu Akbar. Macam mana pun boleh. Allah macam boleh. Allahu Akbar. Imam Syafi'i, mazhab dari sini. Kalau kita ambil semua mazhab macam mana? Sini mazhab Hambali. Kalau tuan-tuan pergi Mekah kan, mazhab Hambali sini. Syafi'i sini. Hanafi pegang macam ni, letak di bawah. Ni Hanafi. Kalau Maliki lepas. Dia kata kita pegang semua mazhab. Kalau pegang semua mazhab, hang nak qiyam macam mana? Allahu Akbar. Pegang semua mazhab. Sebab tu kena mengaji. Hang nak ambil mazhab ni biar bagi faham macam mana mazhab tersebut. Sebab tu kita pergi Mekah, ini pendapat saya lah tuan-tuan. Dia nak tukar mazhab supaya tak batal ketika tawaf. Saya habaq, hampa nak tukar walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, kaulnya sangat daif, iaitu bila bersentuh tidak batal. Tapi saya habaq, kalau hampa nak tukar supaya tak batal, macam Imam Hanafi, wuduk Hanafi. Saya habaq kata apa? Wuduk ambil Hanafi. Macam mana wuduk Hanafi ni? Kepala ni bila basuh kepala kena basuh semua. Dah basuh semua ni, bagi semua. Kalau muka ni kena basuh sampai janggut semua. Kalau kepala semua. Tapi kalau hang ambil macam tu, itu mazhab Syafi'i. Bersentuh, saya kata batal. Ambil semua, bagi basuh semua. Jadi kalau bersentuh tanpa syahwat, ambil mazhab Hanafi. Tak batal ketika tawaf. Tapi ada orang tak ada ilmu. Tawaf sentuh batal. Mampu jenuh tawaf. Jenuh ambil wudu. Sebab tu pentingnya ilmu bang. Kita ibadat, angkat takbir. Allah, angkat sekali aja. Terus qiyam. Bila ada ilmu, kita buat dengan ilmu kita. Kita akan rasa seronok, sedap. Oh, semayang. Saya contoh semayang. Ada orang semayang, kenapa pahala dia lebih? Sebab ilmu. Dia baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, Allahu Akbar. Dia rokok. Subhanahu bil azim wa bihamdih. Kemudian dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Orang yang ada ilmu, dia akan sebut Rabbana walakal hamd. Tapi kalau orang yang mengaji, dia akan tambah. Dia akan tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Ketika Nabi semayang, ada sahabat sebut. Habis semayang Nabi tanya, siapa yang sebut? Sahabat ni tak berani sebab tambah yang Nabi tak ajak. Siapa sebut? Aku ya Rasulullah. Nabi kata apa? Ketika engkau sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, aku nampak malaikat turun berbondong-bondong berebut nak tulis pahala. Rupa-rupanya dia dapat pahala lebih. Kerana apa? Kita pun tahu, rupanya lepas sami Allahu liman hamidah tambah pahala lebih. Tapi orang tak ada ilmu, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tambah kak malung hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Ni malam ni ilmu baru ni. Pahala malaikat berebut tulis ni berbondong-bondong. Sebab tu ada orang semayang sama dengan kita, sah sama, tapi pahala dia lebih. Sebab apa? Dia ada ilmu. Jadi malam ni saya baca, kakak-kakak abang-abang ikut boleh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Tambahlah malam ni dah dapat ilmu satu ni. Lepas sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tambah hamdan kathiran
tayyiban mubarakan fihi. Tengok beza dengan orang yang tak ada ilmu. Dia semayang sama, tapi orang tu pahala lebih sebab ilmu. Kemudian bila kita sujud, Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fahuwa sajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud. Fa aksiru minad du'a. Jadi masa sujud tu doa banyak-banyak. Selepas subhanahu bil a'la wa bihamdi, kakak abang baca apa? Tak tahu nak baca apa ni. Nabi suruh baca doa banyak-banyak. Baca doa apa? Hampa baca lepas ni subhanahu bil a'la wa bihamdi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah dalam meningatimu, dalam mensyukuri nikmatmu, dan perelokkan amalan aku. Minta Allah elok amalan semayang kita ni. Lepas subhanahu bi'ala bihamdi tambah, saya baca, tuan-tuan ikut boleh no? Boleh tak? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang lain semayang biasa, kita dapat pahala yang lain kerana ilmu. Kemudian saya ambil ringkaslah. Kita duduk tahiyat, tuan-tuan baca dalam kitab Al-Mu'tasar Ibnu Abi Jamrah karangan Imam Nawawi, jumpa satu hadis. Selepas fil alamina innaka hamidul majid, Nabi ajak dekat Sayyidina Abu Bakar, hang baca doa ni, aku ampun segala dosa hang. Apa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma faghfir li maghfiratan min indika. Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Tuan-tuan pernah baca dah doa ni selepas fil alami innaka hamidul majid? Tak baca sebab tak tahu. Rupanya pahala besar ni Nabi ajak dekat Sayyidina Abu Bakar. Saya baca, tuan-tuan ikutlah, senang no. Ni depa rakam, kokoklah boleh ulang balik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasira la yaghfiru zunuba illa anta. Allahumma ighfirli Allahumma arhamni innaka ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli innaka ghafurur rahim warhamni innaka ghafurur rahim. Doa ni kalau baca ni, apa yang kita buat dalam sembahyang, khusyuk tak khusyuk, Tuhan terima semua. Tuan-tuan, ada orang tak pernah baca sebab tak pernah jumpa. Kemudian ringkas cerita, Assalamualaikum warahmatullahi. Hampa baca doa apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Betul tak? Tambah, kita dah habis semayang dah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah bi ghairi hisab. Minta masuk syurga tanpa hisab. No, kita ada tak? Nah, minta masuk syurga tanpa hisab lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah bi ghairi hisab. Mintalah tuan-tuan supaya masuk syurga tanpa hisab. Saya baca ni, boleh no? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah bi ghairi hisab. Minta masuk syurga tanpa hisab lah senang daripada masuk hisab banyak. Kan? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min saqatika wan nar. Orang ada ilmu, tiba-tiba dia semayang sebelah kita, tapi pahala dia lebih. Sebab apa? Ilmu. Itu baru semayang, ajak sikit dia. Nak ajak banyak, panggil aku main kuliah. Ni dah setahun sekali baru main. Aku pun heran tuan-tuan. Tahun lepas aku ceramah Ma'ali Cerah, ni main pula. Ni nak main pula Masjid Ibadur Rahman tahun depan pula. Tak tahulah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dikasih pentingnya ilmu. Kita semayang dengan ilmu. Berbeza orang yang semayang dengan kita juga, tapi dia ada ilmu lebih pada kita. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmat Allah, kata Imam Ghazali, kamu jangan seronok, maksudnya beronok-ronok kalau tak tambah ilmu hari itu. Jadi tuan-tuan, bila ada ilmu, kita ibadat dengan ilmu, alhamdulillah. Kemudian apa? Nabi SAW bersabda, dia kata,
Khuliqal ilm, dijadikan ilmu itu li'amal, untuk beramal, la limufarriqi wal jidal, bukan ilmu itu untuk kamu berpecah dan bergaduh. No, ilmu ni untuk kita beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, buat amal soleh banyak-banyak. Kena buat amal. No, amal. Amal itulah mestilah apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, kecuali hati yang sejahtera. Maksudnya amal kita mesti ikhlas. No, ikhlas. Sebab tu kata pepatah Arab, apa kata dia? Laisal jamalun, tidaklah jamalun cantik, bi aswabi yuzayyununa, iaitu orang yang memakai pakaian yang dihiasi. Walakin jamalul ilmu wal adab, adapun cantik itu ialah orang yang ada ilmu dan adab. Ada ilmu dan ada adab. Kita ada ilmu, tak ada adab. Kadang-kadang lepas mengaji kata kat ustaz, ustaz tu mengajar untuk tokoh orang, hampa kata kat aku macam-macam. Adab tak ada. Ni adab, hormat tok guru. Sebab apa? Orang yang ada ilmu, dia akan pertahan ilmu dia. Macam Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana dia dilantik menjadi muftiyah, lebih kurang macam tu, dia kata apa? Bertentang dengan khalifah, mazhab khalifah masa tu. Khalifah bermazhab Mu'tazilah. Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan apa? Quran qadim, Quran ialah kalamullah. Tapi khalifah masa tu yang berpahaman Mu'tazilah, dia kata apa? Quran ialah makhluk. Tapi dengan ilmu yang ada pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia pertahan Quran kalamullah, bukan makhluk. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap. Lepas ditangkap, dia kata Quran kalamullah, dia pertahan ilmu dia yang dia ada. Akhirnya dia dipenjara. Dia tak mengaku juga Quran kalamullah. Akhirnya dia disebat. Mengikut riwayat, ketika Imam Ahmad Hanbal disebat, ni tali yang ikat seluar dia tu jatuh. Dengan izin Allah, tali tu terikat semula. Itu karamah. Lalu datanglah kawan-kawan dia yang jenis ampu ni kepada khalifah. Alah, Tok Guru, tak payahlah duk mengaku sangat. Alah, kita terimalah. Kita taqiyah sikit lah. Kan? Alah, setuju. Memang kami tahu Tok Guru betul. Tapi alah boleh lah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Iza sakata alim taqiyatan, jika sekiranya membisu orang alim dengan benda yang benar, al jahil yujhal, orang jahil bertambah jahil, famata yatabayyanul haq, bilakah kebenaran itu akan nyata. Itu dia Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berani dengan ilmu dia. Tapi kita ilmu pun tak ada. Nak berani macam mana ikut orang ya. Orang buat ibadat macam tu dia ikut sebab tak ada ilmu. Jadi kita ada ilmu, kita beramal mesti dengan keikhlasan. Satu cerita tuan-tuan. Ingat tak ketika Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Hajjaj ni seorang yang alim, tapi ilmu dia bukan untuk beramal. Hajjaj di antara orang yang meletakkan baris pada Al-Quran. Tidak, kita tak boleh baca. Alhamdu. Siapa yang letak du tu? Ialah Hajjaj Yusuf As-Sakhafi, Gubernur Mekah. Kalau tidak, tak ada baris. Siapa yang tak mengaji bahasa Arab tak boleh baca. Kecuali orang yang mengaji nahu, saraf dan boleh i'rab. Alhamdu. Macam mana alhamdu? Kenapa tak baca alhamdi? Kenapa tak baca alhamda? Kita tahu ni mubtada. Alhamdu. Orang yang mengaji dia tahu. Sebab tu penting ilmu. Yang menetapkan baris tu ialah ni Hajjaj Yusuf As-Sakhafi. Tapi ilmu tidak beramal. Ketika mana dia duduk di gubernur ni, dia kata, wahai pengawal, siapa di kalangan yang ada di Mekah ni yang lebih alim, lebih hebat daripada aku? Pengawal ni berani. Dia kata ada. Yang lebih hebat daripada kamu namanya Sa'id ibnu Zubair. Sa'id ni waliullah. Waliullah. Orang yang alim. Pergi rumah Sa'id, dia kata, kau tangkap Sa'id, bawa mai sini.
Pengawal pi, orang yang ada ilmu, dia beramal dengan ilmunya, Allah bagi ilham. Bagi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Kalau hidup suka Quran, mati dengan Quran. Kalau hidup suka main masjid, mati dalam masjid. Macam 2 hari lepas, seorang pengawal di Johor. Ni jaga guard. Waktu duha, main semayang sunat duha. Ketika duduk tahiyat akhir, astahiyah, melentang belakang, mati tengah semayang. Hidup semayang, mati semayang. Ni Nabi umur 53 naik Jabal Sur. 53 naik Jabal Sur. 53. Kita duduk Taman Seri Sedang, umur 53. Tangga Masjid Ibadur Rahman pun tak nampak lagi. Nak jadi apa pun tak tahulah. No. Umur 53. Masjid pun tak main lagi. Ni. Dia macam mana? Ketika sampai, mereka ketuk pintu, dia keluar. Pasal apa panggil saya? Hajaz nak jumpa kamu. Hajaz nak jumpa. Dia kata sekejap. Dia masuk ambil wuduk. Tengok orang yang berilmu. Allah bagi macam ilham. Dia ambil wuduk, dia tukar baju dia pakai baju putih. Pakai jubah putih, dia semayang 2 rakaat. Habis semayang dia keluar, pengawal kata, pasal apa hang pi ambil wuduk pakai baju putih semayang 2 rakaat? Tahu dia kata apa? Hari ini ialah hari terakhir aku. Aku akan bertemu dengan Tuhan aku. Tengok, orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya, Allah bagi ilham. Ilham, tuan-tuan. Ni, aku akan bertemu dengan Tuhan aku. Kain putih aku ni, baju kuning, inilah kain kapan aku. Dan wuduk aku itu ialah wuduk mandian untuk jasad aku. Tengok. Akhirnya pengawal bawa, rentap dia, pi sampai ringkas cerita. Sampai dekat Hajaz, Hajaz duduk atas bangku. Walaupun dia alim, dia bagi baris untuk Quran. Kalau tidak, kita pun tak boleh baca. Tapi dia tak beramal dengan ilmunya. Duduk atas dengan sombong. Sombong, dia kata apa? Rupanya tuan-tuan, dia tanya, Ya Sakhi ibnu Kusair. Dia tak sebut Sa'id ibnu Zubair. Dia sebut apa? Ya Sakhi ibnu Kusair. Wahai celaka, anak pemalas. Dia hina ulama. Sebab tu kita kena ada adab. Hebat, cantik, kena ada ilmu wal adab. Ni dia tak hormat dah. Ya Sakhi ibnu Kusair. Sedangkan namanya Sa'id ibnu Zubair. Orang bahagia, anak orang baik-baik. Tapi dia sebut, Ya Sakhi ibnu Kusair. Sa'id jawab dengan tawaduk. Walaupun kamu hina aku, tapi mak aku tahulah siapa yang melahirkan aku. Mak kamu celaka sama dengan kamu. Tahu dia kata apa? Dia jawab balik. Dia tak takutnya. Sebab orang yang ilmu, beramal dengan ilmunya, dia tak takut kalau benda tu betul. Kalau salah, tetap salah. Tapi betul, pertahankan benda betul. Tahu dia kata apa? Kalau kamu kata mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu. Mak kamu celaka sama mak aku. Dia, kalau kita berani, weh. Ni, gak benar ni. Dia kurus ya. Badan dia besar sikit pada adik kita ni. Woi, besar ni. Kalau saya main melawan tu, aku penampak tu pelantin dah, tuan-tuan. Ni Sa'id, dia cakap, dia tak tengok apa nama Hajaz, dia tengok kiblat. Pengawal, kau pegang muka Sa'id, pusing dia supaya dia tengok aku. Punya sombongnya Hajaz. Pengawal pi pegang muka Sa'id, pusing supaya tengok Hajaz. Tapi Sa'id bila dipusing, hidup dengan Quran, mulut keluar Quran. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situlah wajah Allah. Tengok, orang yang ada ilmu. Kita, kalau kita macam mana? Agak-agak pusing keluar macam tu tak? Keluar apa, rokok pun tak berhenti-berhenti lagi. Nak keluar ayat Quran macam mana? Kan, rokok isap lagi, duk makan benda haram lagi. Macam mana nak keluar Quran? Ni pusing ni keluar. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Lalu Sa'id, apa Hajaz dengar ayat Quran lagi bengang. Pengawal, kau angkat Sa'id, kau lambung dia biar dia jatuh. Sa'id dipegang lambung jatuh atas tanah.
Dia baca ayat Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah aku dijadikan, kepada tanah aku kembali, dan daripada tanah aku dihidupkan semula. Tuan-tuan, ayat ni kita baca masa mana? Ketika mana jenazah ada di atas, kita duduk di bawah. Tu pentingnya ilmu. Bila jenazah kita pegang, letak di bawah, orang atas tu gumpai 3 ketui batu, ketui tanah, gumpai. Kita akhirnya duduk di bawah tu, ambil ketulan pertama, letak depan muka mayat tu. Kan kita pusing, tapi tak ada ilmu, yang turun tu mangkuk ayun. Patutnya pusing jenazah tu, kita ambil 3 ketulan batu di atas. Orang yang di atas pun tak tahu apa. Sepatutnya orang atas tu buat ni, gumpalan. Bagi, kita ambil, kemudian letak di muka, baca, minha khalaqnakum. Daripada tanah kamu dijadikan. Minta satu lagi, ambil, letak dekat belakang ni, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah ini kamu akan kembali. Kemudian ambil satu lagi, letak dekat tulang sulbi. Ingat tak tulang sulbi? Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah inilah kamu akan dihidupkan semula. Kita tak ada ilmu. Tu pentingnya ilmu. Piduk di kubur. Okey. Tegak pinggang tu. Patutnya tarik dia masuk dalam kubur awal lagi. Ni bila ada ilmu, kita tahu dah, duduk atas tu kita gumpai dah. Nah. Orang ambil tu, dia akan baca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ayat tu dibaca. Bila dibaca, hajat dengar lagi bengang. Ada orang macam ni, tuan-tuan main mengaji, dengar kebaikan lagi bengang. Kalau bengang, apa yang saya cakap ini sama dengan hajas. Hajas lagi bengang. Bengang macam mana? Terus dia cabut pedang dia, dia pi dekat Said, terus dia cantai, putui kepala. Ingat dah Nabi kata, almar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Akhirnya kepala ni putui, tuan-tuan, jatuh. Kepala tu jatuh, mulut cakap lagi, Hajas, engkau telah bunuh aku. Kau tak akan dapat bunuh lagi sesiapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasihku, la ilaha illallah. Dia sebut lagi, tengkok putih dah. Tiba-tiba dalam kitab kata apa? Darah tu bersemuk keluar. Darah tu jatuh atas tanah. Darah tu menulis kalimah, la ilaha illallah. Tengok tuan-tuan, orang ilmu beramal dengan ilmunya. Mati dalam keadaan apa yang dia amal. Kita tak tahu lagi sebab apa. Tuan-tuan, kalaulah Allah kata orang yang pakai serban masuk syurga, yang pakai serban ada dalam ni, dia syurga dulu. Tapi al-ilmu innamal a'mal bil qawatim. Amal kita tengok pada akhir. Kalaulah Allah kata siapa pakai celak, dia syurga dulu. Yang pakai celak dia masuk syurga. Tapi innamal a'mal bil qawatim. Tengok penghujung. Kalau kata jubah dia masuk syurga, saya pakai jubah saya dulu dah. Innamal a'mal bil qawatim. Sebab tu kita kena minta tuan-tuan, 10 perkara ni jangan tinggal. Ni lepas semayang, tuan-tuan, ni saya nak bagi ni, tuan-tuan jangan tinggal supaya penghujung kita elok. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Cover semua. Ilmu malam ni tu pun ada yang balik haram tu. Geram lah kita nak bagi semangat kat tuan-tuan ni. Ni jangan tinggal ni. Allahumma inni as'aluka. Kalau jamak jadi imam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Habis semua cover. Sebab apa? Innamal a'mal bil qawatim. Dia kira penghujung, tuan-tuan. Kalau katalah orang yang pegang buat tasbih dia ahli syurga, siapa yang pegang syurga? Tapi innamal a'mal bil qawatim.
Sebab tu amal kita buat, yang penting ikhlas, tuan-tuan. Walaupun sikit. Sikit macam mana? Tuan-tuan yang isap rokok, duduk di luar isap rokok. Rokok buang tak mana? Hampa buang di bawah pijak. Hampa ambil dah rokok tu buang dalam tong sampah. Tak ambil. Mulai malam ni, ambillah sampah tu buang dalam tong sampah. Dengan sampah tu ambil, kita ikhlas syurga. Ingat tak seorang perempuan Yahudi, tiba-tiba Nabi kata dia ahli syurga. Syurga macam mana? Anjing tu dahaga. Ada ayak bertakung, dia ambil dengan kasut dia. Dia ambil kasut, dia cedok ayak tu, bagi anjing tu minum. Nabi kata dia ahli syurga, perempuan Yahudi. Simple aja. Dalam ibadat, jangan kira yang besar. Buat walaupun kecil, tapi ikhlas. Tuan-tuan duk tabung masjid, jangan tunggu 10,000. Boleh RM5. No, tak boleh RM5, RM1. Tapi kalau nak lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebaikan yang kamu nak buat tu, ialah kamu buat benda yang apa yang kamu suka. Kalau bos RM1 tak suka, tak apa, RM5 tak apa lagi. Sebab tak ada apa, tak suka kan. Bos RM10, okey, cuba bos RM50. Oh, dia ketak tangan tu. RM50 itulah yang kita suka, patut boh. Tapi kita, sebab apa? Nabi kata, khuliqal mal, dijadikan harta liinfaq, untuk infak, la liimsak, bukan untuk pegang. Kita yang bagi itulah kita punya, yang kita punya bukan kita punya. Rumah kita kata kita punya, mati anak kita bos signboard untuk dijual. Ni rumah kita ni. Rumah kita, bila bini kita mati, anak kita tak maduk, untuk apa? Dia buat disewa, dijual. Ada tak masjid untuk disewa? Ada tak masjid untuk dijual? Inilah harta kita. Kalau boleh tuan-tuan, masjid ni kan, biar dia imarah. Sebab Nabi sebut, khuliqallahu ta'ala, tidak dijadikan Allah ta'ala. Dunia ini apa dah? Li imarah, untuk kita membangun. Lakin li ta'abud, untuk mengabdi. Li ta'abud, untuk mengabdi diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tuan-tuan, kan, dunia. Tapi ingat, dunia jadilah manzra'atul akhirah, jambatan akhirat. Macam mana jambatan akhirat? Kereta ada, bawa kereta main masjid. Kereta tu dunia, tapi jadi akhirat. Bini kita dunia, bawa main masjid. Bini kita tu dunia, bawa main masjid. Bini kita tu jadi akhirat. Ni, baju ni dunia. Beli mahal, tak ada masalah. Hampa pakai main masjid, semayang. Baju tu dunia, tapi dia jadi akhirat, dapat pahala. No, kasut dunia, belilah mahal. Jam dunia, beli, tapi tengok waktu semayang. Jam tu dunia, tapi jadi akhirat. Itu nama dia mazra'ah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, sebagai khulasah, tak mau panjang-panjang lah tuan-tuan, saya nak bagi satu lagi doa. Tuan-tuan kena amal lepas semayang. Sebab kalau ceramah panjang pun tak jadi, kalau tak ada apa yang kita nak buat, bawa balik amal. Ni, yang ni tuan-tuan cari surah Yusuf ayat 101. No, balik cari. Apa dia? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta wali, engkau pelindung aku. Tuan-tuan nak minta siapa lagi? Allah lah. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkau pelindung aku di dunia di akhirat. Tawaffani musliman, minta mati Islam. Minta mati Islam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Okey, saya bacalah, tuan-tuan ikut no. Tidak ni tuan-tuan lena. Ni boleh no? Nak habis dah. Okey, ikut saya. Kalau tak boleh, tak dapat, balik cari surah Yusuf ayat 101, hujung sekali. Okey, saya baca. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Cukuplah setakat tu no. Semoga kita jumpa lagi. Yang eloknya ialah ilmu kita tambah dan kita beramal dengan ilmu kita. Jangan kita tambah ilmu, kata Nabi, li mufarriq wa jidal. Kita bergaduh, kemudian kita bertengkar.
Tak payah. Ada ilmu, tu ilmu dia. Saya, ilmu saya. Tuan-tuan rasa berbeza dengan ustaz tu, jangan tuan-tuan bergaduh dengan ustaz tu. Hormat dia. No, jangan pula ustaz ni kakak lain. Hormat dia. Sebab apa? Sebab ilmu ni kadang-kadang berbeza. Sebab dia memang kan ada khilaf, ada pendapat yang berbeza. Sahabat pun berbeza. Jadi insya-Allah jangan bergaduh. Itu pentingnya ada akhlak dalam menuntut ilmu. Semoga ada kebaikan. Tuan-tuan dapat dah ni kertas ni seorang satu? Tak ada kah? Tak ada. Syafiq, bagi seorang satu tak? Ni. Tuan-tuan balik ni. Yang ni ialah baca doa sebelum nak tidur. Dalam Bukhari Muslim muttafaqul alaih. Siapa yang baca yang ni sebelum tidur, kalau dia mati esok pagi, mati tak ada dosa. Ni amal-amal ni hadis Nabi muttafaqul alaih. Pedi ada tak? Ni. Bagi seorang satu, belakang. Mana dia? Dia lari mana dah? Ada dekat meja. Syafiq. Bagi seorang satu. Bagi kat perempuan sama. Ambil seorang satu. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut. Bagi. Bagi yang perempuan sama. Balik pelekat dekat dinding tempat nak tidur tu kan. Tuan-tuan bacalah. Sebab yang ni hadis yang sahih untuk kita amal. Ambil seorang satu tu. Apa. Yang orang perempuan dapat lagi. Ambil tu. Bagi. Selalunya orang perempuan nak kalau amal. Orang jantan ni taubat balik lagi boleh raga mutu tinggal raga macam tu. Orang perempuan bagi orang perempuan depa selalunya amal. Orang lelaki ni tu kita bagi buat elok-elok tu, abang kita ada ubat tu, nampak tu ada percetakan. Kalau nak banyak suruh abang kita cetak. Ambil. Okey, saya baca nah. Okey, ikut saya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwaztu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tambah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ni tengok ni, jika seseorang membaca zikir di atas ni hadis Nabi, ketika hendak tidur lalu ia mati, maka ia mati di atas fitrah, yakni Islam, tak ada dosa. Jadi malam ni nak tidur, tuan-tuan dapatlah yang ni, doa ni, amal tuan-tuan. Riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqul alaih hadis ni. Hadis sahih. Jadi kita amal. Okey, yang ni pula sebelah kanan tuan-tuan. Yang ni baca selepas bangun tidur. Siapa yang ada orang dengki, orang nak fitnah, orang buat hasad, penyakit ain, cukup bagus. Saya dapat daripada ayah saya dapat daripada Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Saya baca, tuan-tuan ikut, no? Bismillahirrahmanirrahim. Bi khafiyyi lutfillah, bi latifi sun'illah, bi jamili sitrillah, dakhaltu fi kanafillah wa tashafa'tu bi rasulillah, bi dawami mulkillah, bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hajabtu nafsi bihijabillah wa mana'tuha bi ayatillah wa bil ayati bayyinati wa bihaqqi man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jibrilu an yamini wa Israfilu min khalfi wa Mikailu an yasari wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amami wa 'asa Musa fi yadi faman ra'ani habani wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takallamtu alaihi khada hajati wa nur Yusuf ala wajhi faman ra'ani yuhibbuni
Wallahu musta'an. Apa maksud dia? Tengok. Jibril an yamini, Jibril belah kanan aku. Wa Israfil min khalfi, di belakang aku. Wa Mikail an yasari, belah kiri aku. Sayyidina Muhammad SAW min amami, duduk di depan aku. Wa asa, tungkat Nabi Musa di tangan aku. Siapa yang tengok aku, dia rasa gerun. Cincin Nabi Sulaiman di lidah aku. Barang siapa yang minta aku doa, minta apa-apa aku, Allah akan qadakan hajatnya. Cahaya wajah Nabi Yusuf di atas wajahku. Barang siapa yang tengok aku, dia suka kat aku, Allah lah sebaik-baik penolong. Tuan-tuan balik baca, lepas bangun tidur, untuk orang yang nak jauh penyakit ain, kan, hasad dengki, kadang-kadang ni kawan-kawan berhasad dengki, adik-beradik, ni pelindung dia. InsyaAllah, yang ni sebelum tidur, yang ni lepas bangun tidur. No, tuan-tuan amallah. Jadi kalau nak lebih, minta ke amal nasihat kita, dia pencetak kepada yang ni. No, tolong amal. Dan kalau siapa nak bantu sekolah saya, bolehlah ni. Kita nak bina pondok sekarang ni, pondok. Siapa yang nak duduk di sekolah saya, start 1 hari bulan Januari 2027. Pondok 20 kali 20. Boleh tempah, boleh beli, wakaf, duduk. Ataupun beli, wakaf terus pun boleh. Siapa yang nak bantu, bolehlah pakai QR ni, transfer lah di akaun ni, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf kalau ceramah saya ada yang tak baik, menyentuh hati tuan-tuan, melukakan hati tuan-tuan, saya mohon maaf. Biasalah tahun sekali, kalau lembut-lembut kan, slow-slow depan lena, biar kena terakah macam tu kan. Setahun sekali, tahun depan kita mai pula. Tu pun kalau umur panjang kan. Kalau umur panjang saya mai, kalau tuan-tuan mati dulu, saya mai juga. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh dapatkan produk saya ni, Habbatus Sauda. Nabi kata alaikum bihabbatis sauda syifa min kulida, penyembuh segala penyakit illa sam, kecuali mati aja. Dapat dekat tu. Dan juga ubat mata terjual hampir 123,000. Allah, sangat bagus testimoni dia. Siapa yang rabun jauh, rabun dekat macam saya, kena tukar kanta. Siapa yang ada bela-bela tu kan, ada orang panggil fluter tu kan, sangat bagus. Bubur air zam-zam dicampur dengan cara kaedah homeopati. Jadi boleh dapatlah dua tu, ubat mata dengan apa, Habbatus Sauda. Kalau beli dua harga RM50. No, bolehlah support tu. Ada belakang menantu saya jual, no. Kalau tak buat duit, bawa ni pakai QR, transfer QR. Boleh, no. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.